Mantap Amal. Mantap Amal, kasih bawa keluar. Baiklah. Selamat. So, selamat pagi guys. Hari ni kita bersama dengan Ikamal. Ikamal the train man. Kita ke Jambatan Bainon. Kita set up barang, tunggu Ahang datang. Rezeki tak ada rezeki, ada strike tak ada strike. Apa-apa jadi aku update. Betul lah kot, tak ada apa. Mal, ada sikit ucapan? Nyamuk gangster. Nyamuk gangster. Itu je lah motor kau. Okay. Benar lah. Ada? Laju mak. Ni ya tambah nak. Aduh, lucut lah, lucut. Putus Lucut. Tak lega. Aku pula sembat. Aduh. Tak yang kau main-main. Hah? Tak apa, tak kawan lah. Aku dah sembat dah. Terkeluar drag je. Kau mesti ingat aku tak lakukan kan. Itulah aku dah pegang macam ni dah. Lepas tu rasa duduk. Aku tu rembat lah. Rambut panjang. Ada? Hah? Mantap Amal. Mantap Amal, kasih bawa keluar. Baiklah. Benda yang dicari sedang hari. Baiklah Amal. Ikan bilis. Dia nak ada ikan bilis Mantap lah. Saiz ni saiz 800 gram, 500 gram lah. Cari yang kasoi. Buka mulut. Tak lantong. Hibrid. Kalau letak ni dia makan semua ke? Tak ada. Tus. Tali berapa ni? Tali 20. Aku pula lock ke ni? Tak lock. Uish. Loceng pun lebuh. Patut tak bunyi. Macam kena bully lah anak. Apa udang? Udang. Bawah? Gantung tepi lah. Aduh. Sorry lagi, putus mat. Aduh. Terseret aku punya mesin tu.
Hai, betul tak ada rezeki lah hari ni. Saya sedang umpan ni. Gerak, tajam. Kau buatlah, kau jadi umpan ke lagi. Macam roket kau pergi Sadaqallahulazim. Kau lah. Kanan. Tu kanan yang datang. Bukan. Bagi dia tengok. Boleh. So alhamdulillah mancing kita tamat hari ni. Hasilnya alhamdulillah ada. Kemarin ada hasil lah. So aku kutip ikan kecil-kecil je. Kemarin ada seekor naik. Okay dia. Tengok hasil. Ni dia. Kerapu hybrid. Dan juga ikan-ikan lain lah. Ada ikan gerut-gerut, ada ikan bolos, ada caru, siapolo. Dan juga tu je lah kot. Itu sahaja untuk video kita kali ni. Pada yang minat korang boleh lah datang kat spot Jawatan Bainon yang nombor 8. Korang main yang nombor 8. Ok, itu sahaja kot untuk video kita kali ni. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum.